Atif Zakaria. Lahir ke dunia belajar berdiri, jatuh bangun ajar erti diri. Tak semua jalan indah belaka, tapi sabar jadi teman setia. Ada hari gelap, ada sinar, doa jadi kuat. Bila hampir goyah, tak kejar laju, tak cari nama, cukup melangkah dengan percaya. Ini langkah hidup Atif Zakaria, perlahan tapi tetap positif. Biar lambat asalkan istiqamah, usaha, sabar, doa jadi arah. Ini langkah hidup Atif Zakaria, perlahan tapi tetap positif. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kita akan unboxing apa yang kita dapat tadi. Tak berapa banyak, tapi ada. Okay. Okay, hadiah yang pertama. Oh, dia ada surat kat sini. Dia tulis Tenin. Okay, buat Ustaz Atif, selamat bertugas di tempat baru. Buat Ustaz Atif. Oh, moga terus cemerlang walau di mana berada. Amin. Okay, kita cuba buka. Oh, alamak. Okay, barang pertama. Ini nih. Linso termos. Oh, warna putih. Cantik warna putih. Boleh buat simpan apa ni? Sekarang kita pergi barang yang kedua. Ni daripada kelas 4 Khadijah. Ada surat juga. Jasamu disanjung, budimu dikenang. Selamat maju jaya di tempat baru. Ustaz, terus menjadi inspirasi. Wah, ayat dia. Okey. Apa yang diberi? Ferrero Rocher. Wow. Banyak pula tu dia bagi. Dan satu lagi. Apa ni? Coklat apa ni? Toffee. Oh, minis. Banyak manis kan? Bagus. Nice. Kita lihat pula barang yang ketiga. Apa lagi kalau bukan buku nota. Dalam ni ada surat. Budak sekarang memang rajin tulis surat Wah, hari ini hari lahir saya. Untuk Ustaz. Alamak. Hari lahir dia. Oh, 31/2026. Doakan saya Ustaz dan Ustaz. Okey, insya-Allah. Selamat pindah Ustaz Atif. Semoga maju jaya di luar sana. Terima kasih Ustaz. Jangan lupakan kami. Ustaz halakan ilmu. Jangan lupakan kami dan terima kasih Ustaz. Selamat berpindah. Kami sayang Ustaz. Wow. Semoga sihat selalu, panjang umur. Tapi dia tulis ni semoga panjang dan sihat selalu. What? Apa yang panjang tu? Surat yang ditulis. Semoga panjang. Lain macam. Takut rasa. Okey, ini barang yang keempat. Macam biasa, kita ada manisan juga. Okey, Alhamdulillah. Dia nak Ustaz dia gemuk kot. Tu dia bagi banyak manisan tu. Apa-apa pun, terima kasih. Letak sini. Okey, ini daripada kelas 6M. Barang yang kelima pun
Dia bagi manisan juga. Memang dia orang nak ustaz dia orang gemuk. Oh, ini pun sama. Poki. Lama tak makan benda ni. Dari Namaria untuk Ustaz Atif. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ada, wah, ini macam apa ni? Kenduri kahwin punya. Gift daripada kenduri kahwin dia. Ni, wah. Dalam dia ada kejutan. Menarik. Yang berwarna-warni. Nice. Lihat yang seterusnya. Okey. Okey, tak ada. Tak tulis apa-apa. Wah. Ini baru betul. Buku nota. Sekali dengan peng. Dan surah Yasin. Alhamdulillah. Bacaan dalam solat pun dia bagi. Alhamdulillah. Boleh mengajar orang lain solat ni. Dan ada manisan macam biasa. Okey, seterusnya kita lihat pula. Tak ada nama juga. Tapi kebanyakan yang bagi daripada kelas yang saya mengajar lah. Tahun lepas 3K, sekarang dah jadi 4K. Dan kelas tahun 6. Ini apa benda ni? Oh, dari Yalah, daripada 4K. Wah, dia bagi liling. Liling wangi. Wow. Liling wangi. Dan yang ni satu lagi. Macam biasa, sebagai seorang guru, maka itu penting. Dan peng itu penting. Okey, seterusnya. Apa benda yang dalam kotak ni? Daripada 4K juga ni. Tenenin. Termos juga. Amat banyak termos ni. Boleh banyak simpan air ni. Kau buka ni. Oh, macam tu. Wah. Amalkan budaya hidup sihat, lakukan aktiviti fizikal, makan secara sihat, bijak tangani stres, tidak merokok, jaga kebersihan. Ingat tu semua. Okey. Berbentuk silinder, dia tulis buka di sini. Nampak? Tak nampak? Dia tulis buka di sini. Okey. Mana ni buka ni? Maksudnya tarik. Kan koyak kan? Macam surat je ni. Macam surat. Teneng, iya betul. Terima kasih Ustaz Atif kerana memberi saya ilmu yang bermanfaat. Tapi dia salah tulis. Dia tulis bermanfaat. Tak apalah, asalkan boleh faham. Selamat bekerja di tempat baru. Dari kelas 4 Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Buka di sini katanya. Macam biasa untuk seorang guru memerlukan marker dan manisan untuk menghilangkan stres. Bagus. Macam ni, macam biasa. Crochet juga ada daripada tak ada tulis. Yes, kipas. Okey, di sini saya ada 3 kipas yang sama. Paket berlinda yang sama ni. Terima kasih. Sejuk lah lepas ni. Banyak kipas. Nice. Terusnya. Oh, kipas tu tadi daripada kelas 6 Mariah. Yang ini. Daripada. Terima kasih Zaza. Dan ini daripada tak tahu. Tak ada nama ni. Dia bagi
bunga yang berkait. Oh my god! Dan peng. Okay. Seterusnya, wah, beg cemilan. Dalam ni ada daripada siapa ni? Tak ada nama. Wah, dia beri air kotak, jus apple, kandungan vitamin C, dan jus oranye, jus mangga. Mantap. Dan tisu. Okay, ni. Dan ni daripada dua Aisyah. Oh, kat sini pun dia ada tisu basah. Dan yang ini Mak. Bertambah lagi koleksi. Okay, terima kasih. Oh, ada surat. Ada surat di sini. Maafkan saya kalau saya buat salah. Sorry lah. Terima kasih Ustaz. Okay. Oh. Nanti ada gambar love. Nampak tak tahu? Okey. Seterusnya apa benda ni? Teng. Wah. Dia buat macam bentuk bunga. Wow. Tapi dalam dia marker peng. Macam biasa. Seterusnya, yang ni paling rare. Iaitu dia bagi biskut kering. Biskut kering juga. Biskut kering juga. Ada kotak kecil. Apa benda dalam ni? Alhamdulillah. Tasbih. Bagus ini. Dan 2 item. Item soya. Menarik. Okey. Siapa tadi? Bagi tadi. Tak ingat. Oh, ada nama kat sini. Ini untuk Ustaz Atim. Siapa Ustaz Atim? I don't know, you know. I don't know. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Bye. Okay. Tapi tak tulis nama ni. Alamak. Macam mana nak jumpa lagi? Okay, ni saya kenal. Ini daripada 4K. Oh, ada surat. Terima kasih Ustaz kerana telah mendidik kami. Halalkan segala ilmu yang telah dikurniakan. Kepada Ustaz Atif daripada Aminah. Okey. Dan okey. 2 ni Hafsah. Tapuai. Dengan rojak petis. Nice. Oh. Dan yang ni ramai yang bagi surat tadi. Macam biasa budak-budak. Terima kasih Ustaz Atif. Apa ni? Oh, siap ada lukis lagi. Selamat tinggal Ustaz. Kami rindu Ustaz. Jangan lupakan kami. Bye-bye. Bye-bye. Nanti kita jumpa lagi. Wah. Selamat tinggal Ustaz Atif. Daripada 4 Maria. Ni. Kreatif sungguh budak-budak sekarang. Okey. Ada surat yang agak panjang walaupun tulisan kecil. Okey. Ustaz Atif, saya minta maaf. What? Apa tu? Ustaz Atif, saya minta maaf atas kesilapan dan percakapan saya. Saya harap dapat jumpa Ustaz lagi. Terima kasih atas segalanya. Ustaz memberikan saya alimu. Pengetahuan. Alamak.
Saya haram Ustaz tak jumpakan alamak susah nak baca. Saya haram Ustaz. Apa ni? Tak. Saya tahu. Jumpakan kami di sini. Terima kasih Ustaz Atif. Halakan alimu kamu. Halakan alimu kami untuk Ustaz Atif. Kami sayang Ustaz Atif. Masya Allah. Macam mana nak baca ni? Ada faham? Boleh komen. A few moments later. Okey, seterusnya. Panjang belakang. Daripada siapa ni? Alamak, mana Ustaz? Daripada mana ni? Ustaz Atif baca tahu. Ingat saya selalu. InsyaAllah. Siapa ni? Selamat ya. Menjadi seorang ayah yang baik. Jangan marah anak kalau dia salah. Oh, salah laku tahu. Oh, baby grill ke boy? Oh, baby grill. Wow. Ustaz Atif baca dah, okey. Saya doa Ustaz bahagia di sekolah baru. Allah lindungi Ustaz. Okey. Amin. Daripada Hafsah. Ustaz Atif baca ya. Terima kasih Ustaz Atif sebab dah ajar sikit. Walaupun Ustaz Atif tak ajar kelas saya anggap Ustaz macam abang saya atau kawan sebab Ustaz lah buat saya untuk maju dan tidak putus asa. Bye Ustaz Atif. Inilah budak ni. Selalu mengacau. Okay. Selamat maju jaya Ustaz Atif. Okay, terima kasih. Nama pun dekat sama Okay, terima kasih. Ini apa ni untuk Ustaz Atif dari Nur 4 Khadijah. Wah, dia ada lukis kat sini. Semoga maju jaya. Maaf kalau buruk. Terima kasih. Maafkan saya, boleh. Khadijah. Lukisan dia. It's beautiful. Komen sendiri. Bye-bye kelas. Bye-bye kelas. Lama. Bye-bye. 4 Hafsah. Dan banyak sangat bye-bye dia ni. Bye-bye. Terima kasih. Bye Ustaz Atif. Selamat maju. Saya Ustaz Atif. Ustaz, ingat tak Ustaz mengajar saya 3 Hafsah? Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Ingatkan nama saya cakap lagi sekali baik. Nak cakap lagi sekali. Bye. Terima kasih. Bye. Oh, banyak bye-bye dia. Tengok. Tak apa banyak dia bye-bye kan. Ini daripada siapa ni? Ustaz Atif. Sayang Ustaz. Oh, dia siap ada lukis kat sini. Beautiful. Komen macam mana lukisan dia. Semoga Ustaz berjaya di sekolah baru. Ustaz doakan saya berjaya. Boleh? InsyaAllah. Sayang Ustaz. Ustaz berjaya, Ustaz baik. InsyaAllah Ustaz doakan. Daripada Khadijah. Oh, terima kasih Ustaz. Kerana telah mengajar saya hafazan sampai pandai. Saya minta maaf sekiranya saya ada buat silap. Terima kasih Ustaz Atif. Semoga maju jaya di tempat yang baru. Ikhlas dari saya. InsyaAllah. Okey. Ini saja surat. Okey, kita teruskan dengan unboxing. Ini yang kita tunggu-tunggu daripada agak besar.
apakah dia sebenarnya. InsyaAllah kita buka dengan slow-slow. Wah, kita nampak ada kotak. Apa ni? Kotak apakah ini? Alhamdulillah. Memang yang dicari-cari. Rice cooker. Oh my god! Electric cook. Oh, yang penting dia warna pink. Alamak, kat sini pun ada setitik. Kita try buka. Tengok macam mana kat dalam. Wah, ada sendok percuma. Cantik warna dia, warna pink. Nenek, wah kecil comel. Wow. Goyang. Wah. Baru betul masak untuk berdua. Kecil molek, comel. Okay, ni daripada Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sangat-sangat memerlukan. Sebab raya yang lama, rice cooker lama tu boleh dah masuk dalam kotak. Sebab kita ada yang baru. Okey, seterusnya. Ini daripada guru besar. Secara personal. Beg ada Aeon. Di dalam dia jen. Aeon dia. Okay, terima kasih banyak Ustazah bagi hadiah. Semoga memberkati rezeki. Okay. Yang terakhir, ini daripada pihak sekolah. Bagi beg. Wow. Sekolah bagi beg. Macam mana buka ni? Cantik beg dia. Boleh bawa ke sekolah baru nanti. Wah, ini beg laptop. InsyaAllah nanti barang-barang elektronik dalam ni. Okay, terima kasih. 1 hour later. Okay, yang ni daripada dia buat sendiri. Dia kata selama 3 jam dia buat. Oh my god! Sangat-sangat cantik. Terima kasih. Ini memang saya akan lekatkan pada dinding. Dia tulis apa? Kalau boleh baca sila komen nanti. Okey. Itu saja hadiah kita yang kita dapat pada hari ini. Okey, kepada yang memberi hadiah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga diperbanyakkan rezeki kerana telah memberi hadiah-hadiah yang sangat bermakna ni. Saya doakan kamu semua yang mana hantar-hantar surat ni, saya doakan kamu semua semoga menjadi pelajar yang soleh dan soleha, cemerlang di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.